kenapa banyak sangat makanan ni? Bazir je. Tak apalah, Abah. Bukannya selalu. Selalu. Tak habis, kita buang je lah. Kita bukan orang susah. Makan pun nak bersatu. Kan? Rezeki depan mata, kena pandai bersyukur. Jangan banyak merungut. Ni. Macam ni, temikai ni. Dulu, abang nak makan temikai ni, bukan main susah tau. Nak beli pun berkira-kira, siap kuih tabung. Sekarang ni, bukan setakat sebiji, seluri. Okey, temikai tu pun abang bawa, boleh tanam kat depan rumah ni. Sekejap, manis ke tak? Manis. Ni, Abah dah sudah. Nanti kalau tak habis ni, Zara bungkus Abah balik. Abah ni dah tua. Selera pun tak berapa nak ada. Abah. Ish, abang ni. Apa? Kita tengah buka puasa kan? Tak eloklah cakap macam tu. Habis tu, awak tak payah nak menangkan salah orang tua tu. Awak belum kenal lagi dia. Tengoklah ego dia tu. Kita susah-susah bawa makanan dia jauh-jauh, dia suruh kita bungkus bawa balik. Dah awak tu duduk sini-sini dia. Abah nak makan macam mana? Sudahlah, Abah. Habis kalau tak sindir dia, awak nak saya buat apa? Cium dia. Awak makanlah semua. Habiskan semua. Nak buka puasa pun sama perangai macam. Sungguh tiada kukira di kau telah membuat kecewa. Janjimu hidup bahagia. Abah dah lama ingin nak buka puasa dengan buah temikai. Macam ni pun sedap lah. Buka puasa ada temikai. Banyak pula duit abang makan temikai ni. Lalu tak ada. Buat apa? Tepat peribahasa mengatakan pada kita semua, dah memang tiada bertulang. Rayuan maut pastikan